Allah. Assalamualaikum. Mana ni? Ha? Di mana? Aku keluar tadi jalan. Ada orang cakap, ada hamba Allah cakap abang ada bawa perempuan tau kiri dengan motor tau. Perempuan mana pula ni? Mana yang tahu abang? Oh. Siapa perempuan tu abang bawa tu? Nanti kejap. Biar aku duduk dulu, aku nanti ceritakan kau. Perempuan tu Sekarang ni? Perempuan tadi tu. Ha. Memang betul aku ada bawa seorang perempuan. Hmm. Perempuan tu dia bawa seorang anak dia dalam umur 3 tahun umur anak dia. Dia jalan tempat gelap tau. Aku daripada Sungai Putat. Tahu Sungai Putat. Tadi aku jalan, aku nampak dia sama anak dia tengah berjalan tempat gelap. Jadi berhenti kan motor. Aku berhenti motor, tanya dia. Oh, cik adik nak pergi ke mana ni? Saya nak balik kat kampung saya. Kat mana? Kampung Darat. Kampung Darat. Jadi, apa saya tak naik Grab ke, naik bas ke? Saya duit 1 sen dah tak ada, dia kata. Dia tak ada duit. Bang, kau bukan main cik adik. Iyalah, kita hormatlah. Kan? Jadi saya kata dia, mana suami awak? Suami saya tak ada. Suami saya dah tak ada sama saya lagi. Dia ikut perempuan lain, perempuan mana, perempuan Bangla ke, perempuan mana ke, tak tahulah saya, dia kata. Jadi, nak balik lah ni. Nak balik. Tengok muka kesian kan, dengan budak kecil. Dia bawa seorang budak. Jadi dia kata, tak apalah dek. Kau naik motor ni, abang carry kau. Abang bawa kau balik ke Kampung 4 tu. Kau tahu kan kat mana Kampung 4? Yalah tempat saya tinggal lah bang. Okey lah. Itu yang aku bawa dia balik. Bawa dia pergi balik rumah dia dekat Kampung 4. Habis? Jadi dah sampai dekat rumah dia. Dia jemput aku masuk. Habis kau masuk? Dengarlah cerita dulu. Belum dah habis cerita, kau dah menyampuk. Dengarlah orang cerita. Kau cakap kau main dengan perempuan. Iyalah, memanglah. Takkan nak cakap, oi kau nak pergi mana? Kau takkan nak cakap begitu. Tak tahu nak Kita hormat. Rumah dia. Tak payah kau. Memanglah tinggal dengar belum habis aku cerita kau dah menyampuk. Jadi aku turunkan dia kat depan rumah dia. Dia kata, bang, jemputlah masuk kejap bang. Kata, tak apalah dik. Nanti apa pula kata orang kan. Alah bang, sekejap aja masuklah, minum air segelas. Bukan abang tak nak masuk. Kita ni belum nikah. Kalau dah nikah, lainlah kan. Bolehlah abang masuk, boleh tidur sama-sama. Kita tak nikah hanya. Panjang cerita nikah. Memanglah. Jadi dia kata, tak apa masuklah sekejap. Nantilah. Okey, tak mau. Nanti dia kata, sombong pula. Masuk sekejap, minum air seteguk. Lepas tu abang kata sama dia, okey dia, abang balik dulu. Okey bang, terima kasih bang, banyak-banyak terima kasih. Aku ambil 100. Oh, kau kasih dia? Aku kasih dia. Oh, aku kau tak Tengok kasih. dia orang susah. Aku kau tak kasih, kau kasih dia. Aku akan kasih kau, jangan risau. Kau pun nak kasih. Oh, dengan perempuan tu cak adik. Iyalah, memanglah. Kau Kau tak kasih kau ambil ni. Ini ada berapa ratus tak tahu. Jadi kau lembut kan. Kau hati kau kena lembut lah. Baru suami sayang sangat. Tapi asal aku bagi aku duit banyak-banyak ni asal nak umpan aku. Kau nak cek perempuan lain, kau nak umpan aku. Bukan begitu. Kau ingat aku ni mata duitan. Oh, kau bukan mata duitan, aku masuk balik lah kalau bukan mata duitan, masuk balik lah jadi Pergi bawa perempuan tu. tak ada. Sampai situ aja. Lepas tu dah balik. Dah balik. Sayonara. Sayonara. Dah Siap kau, aku tahu.